Ini kita buat kuih koci. Lunara. Ada orang dapat daun pisang. Dia nak gendong macam ni. Puas hati? Puas hati tak? Buat kuih. Okay guys, ini inti dia. Sate ada pisang. Kelapa parut, gula melaka, caramel. Ini yang dah siap diuji. Lepas tu lipat gini. Lepas tu baru masuk santan. Oh, teknik lagi tu masuk santan. Lepas tu dia masuk. Memang kalau dia lama kayak gini dia. Macam ni ya. Jadi dapatlah santan yang lebih ya kawan-kawan. Ya itu. Okay, so ini dia kuih koci kita. Lepas tu kita akan kukus. Kita tukar gated resepi mengulis. Okay guys, kita akan kukus kita punya kuih koci. Alright guys, kita tunggu apa. Okay, kuih mochi, kuih koci dah siap. Inilah rupa dia. Ini menu kita hari ni nasi ayam. Dan kita ada sayur. So ini ayam dia. Ayam ni kita dah perap. Sup ayam dah siap. Wow! Cot.